X negatif 4. So yang ni X ialah 1. So atas dia mesti factorize. Sama dengan 0. Lepas tu bentuk am atas dia kan. Bentuk am tu ialah persamaan dia lah. So kalau kat sini negatif 4, kat sini tambah 4. Kalau kat sini 1, kat sini negatif 1. Yang ni kita kembangkan dia. Jadikan dia persamaan. Okey, cikgu kembang kat sebelah. X tolak 1 sama dengan 0. Yang ni kita expand dia lah, kembangkan dia. X darab X, X kuasa 2. X darab negatif 1, negatif X. 4 darab X tambah 4X. 4 darab negatif 1, negatif 4 sama dengan 0. Kat sini tak ada markah. Markah dia bila dah selesai. Okey, X kuasa 2 tolak 1X tambah 4X. So tambah 3X. So tolak dengan 4 sama dengan 0. Ni persamaan dia. Tapi dia nak bentuk macam ni. So tulislah Fx kat depan. Sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Baru clear. Baru clear yang ni. So proses dia tu kena betul lah. Kena betul. Okey. Clear tak kat sini? Clear ya? Yeah. Kalau kita tengok soalan ni 5 markah, paksi simetri ni 2 markah. Yang ni 3 markah ni. 3 kat mana 3? Kat sinilah. 2 persamaan ni belajar kembangkan. Ni 1 bentuk am 1. Yang ni 1 lah 3. Okey, seterusnya paksi simetri. Cuba pelajar, cuba sendiri paksi simetri baru kita belajar tadi. Paksi simetri, garisan pembahagi 2. Garisan di tengah-tengah. X sama dengan negatif B per 2A. Ni A, yang ni B, yang ni C. Ni A, B, C. Kalau nak guna formula lah. Okey, X sama dengan negatif B dia 3 bahagi dengan 2, A dia ialah 1. Negatif 3 per 2. Ataupun negatif 1.5. Mesti tulis X sama dengan sebab ni persamaan. Clear tak yang ni? Cikgu saya tak ingat formula lah cari paksi simetri. Kira seperti biasa. X sama dengan negatif 4 tambah 1 bahagi 2. Dia tetap dapat negatif 3 per 2. Sama je. Okey, so clear soalan yang